Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak perkenalkan tali pengikat pancing guys. Memang wajib lah ada. Sebab senang aku nak buat pancing. Aku dah try, boleh masuk 5 pancing guys. Tapi ikut atas saiz lah. Mungkin saiz pancing aku kecil boleh masuk 5. Sebab dia pakai rack guys. Korang hanya buka rack ni. Dan korang perlu letakkan sahaja di dekat pancing korang. Korang samakan pancing korang. Korang rackkan sahaja. Ni aku letak bawah satu pancing dan satu stand. Tu aku buat live lagi. Dan korang sandang sahaja. Yang ni boleh adjust. Kalau korang nak besarkan sikit, korang boleh tarik ke atas. Dan kalau nak kecil sikit, korang boleh ke bawah kan. Senang untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Sebab kadang-kadang aku nak pergi mancing, aku naik motor guys. Jadi kalau aku tak tepi, agak berbahaya sikit, takut pancing jatuh Jadi aku tak belakang saja. Memang benda wajib lah kalau aku nak pergi mancing. Aku buat benda ni guys. Boleh letak 5 pancing aku dah try. 5 pancing, aku genggamkan bersama dan aku strap, memang muat. Tapi ikut atas saiz. Kalau saiz besar mungkin muat 3-4 pancing. Tapi kalau kecil, lebih pada 5 pun boleh.